Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dirahmati lagi dikasihi al-fadil Tuan pengurusi ceramah kita pada malam ini, yang saya hormati pengurusi dan seluruh saf kepimpinan masjid, barisan kepimpinan masyarakat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini, mudah-mudahan doa kita bersama agar Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, memberkati, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala mengangkat darjat kita dengan asbab kehadiran kita pada malam ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama sekali, alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ni Allah Ta'ala masih memberikan subsidi umur kepada saya dan tuan-tuan. Allah bagi subsidi umur kepada saya, Allah Ta'ala bagi subsidi umur kepada Pak Long, kepada Mak Long. Kita dapat menumpang hidup lagi di atas muka bumi Allah. Hidup ni betul-betul kita hidup ni atas subsidi ya lah ni Pak Long. Hidup atas subsidi ya tuan-tuan, hidup ni. Alhamdulillah. Jangan sombong orang yang terima subsidi. Kita ni dapat subsidi umur, jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Jangan buat lebih kurang dengan subsidi umur ni Pak Long. Dan kena reti terima kasih, kena reti bersyukur kehadrat Allah atas subsidi yang dia bagi kepada kita. Yang kedua, saya minta maaf di atas kelewatan sedikit tadi ni. Sebenarnya bukan saya lewat dah maghrib awal. Maghrib awal di belah Sungai Dua ni berapa? 7.14 awal belum maghrib. Kalau tengok standard mula kuliah macam biasa, pukul 8. Tapi lah ni masa maghrib awal.
Nanti lagi sebulan lagi awal dia mai tinggal 2 minit 7 minit tu lagi kalut kami. Lepas tu dia jam pula tentu tadi ni. Saya minta maaf lah Pak Long nak. Mudah-mudahan penantian tuan-tuan tadi ni dikira dinilai ibadat insya-Allah. Malam ni kita nak cakap tentang Maulidur Rasul, betul? Maulidur Rasul. Ke apa dia? Tajuk apa dia? Hak tu tugas pok masjid depa buh tajuk. Tugas saya nak bercakap, ikut saya tajuk apa? Depa nak buh tajuk tu hal depa, mabih pi kat depa. Saya pun tak nak mengajak depa buh tajuk, depa jangan duk mengajak saya nak bercakap belum. Malam ni saya nak bercakap apa hak saya nak bercakap. Tajuk tu mampu habis. Yang penting saya mai, yang kedua bayar bagi elok. Dua tu ya belum. Jadi malam ni saya nak cakap apa yang saya nak cakap tentang Rasulullah lah ya, yang kita nak cakap. Kita dalam hidup kita ni tuan-tuan, cuba kita tanya diri kita betul-betul Pak Long. Rasulullah duduk tang mana dalam hidup kita ni? Ni yang kita duk sambut Maulidur Rasul apa semua ni. Tu nanti nak buat mini forum pula dengan qasidahnya, dengan marhabannya. Ni sebab apa? Sebab kita sayang dekat Nabi ke ataupun saja nak jadikan program saja tuan-tuan. Sebab kita tidak mau kita menjadi golongan yang berdusta di atas bibir, yang melaungkan cintakan Nabi, yang melaungkan sayangkan Nabi, yang melaungkan kasihkan Nabi hanya sekadar bibir, tapi dia tak masuk ke dalam. Cakap, siapa pun boleh bercakap sayang Nabi, oh sayang, siapa pun boleh bercakap belum. Macam kita lah bercakap dengan bini kita, sayang tak kat bini yang? Sayang. Siapa tak sayang bini, oi? Tapi tak kat mana belum? Tak kat ni, tak terjemah pun. Bini ajak pergi kedai, dia ngongam. Bini kata, abang jom lah pergi cari apa-apa nak makan. Dia kata tak cukup lagi kau makan, yang nak pergi cari lagi ni. Bini dia kata, abang minggu ni sampai hari Khamis menu telur ya. Abang ingat saya ni keturunan hantu raya ke? Hari Ahad telur masak kicap, hari Isnin telur masak sweet sour, hari Selasa telur masak lemak, hari Rabu telur masak gulai, hari ni telur kurma. Bini dia kata, gagah tak habis telur abang yang lagi. Dia kata ni, jomlah abang pergi cari ayam, pergi cari ikan. Larat nak minta ke darah, telur. Lelaki dia pun orang panggil man bewak. Siapa? Kan dia nak makan telur tu. Nama apa man bewak tu? Ni bukan duduk ke belah Mabau Gudung tak. Dia duduk ke belah Lahak Yui. Ada terecek tak ada. Terecek ke belah Lahak Yui. Man bewak dia panggil. Mulut sayang bini. Oi sayang. Tapi kita ni hanya manis di bibir, tetapi tidak terjemah ke dalam diri kita, tidak terjemah dalam kehidupan kita. Hanya manis di bibir. Yang tu yang kita tak mau Pak Long oi. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau. Sayang tak Nabi? Sayang. Tapi tak kat mana Pak Long? Saya ada bagi contoh selalu dah. Kalau tuan-tuan nak dengar ceramah saya pun saya ada bagi contoh. Tapi nak ulang pula malam ni. Bukan semua dengar dalam sosial media. Pak Long, kita sayang dekat mak bapak. Siapa tak sayang? Sayang. Pak Long, mak dah tak ada, pak dah tak ada. Tapi pesanan arwah mak dengan pak Long dulu ni, arwah pak dengan mak Long dulu ni, ingat tak sampai lah? Ingat. Seminggu lagi arwah pak nak mati, arwah pak panggil. Dia kata, abah mat, ni abah nak pesan, abah nak pesan. Sama abah, abah dah bagi semua dah kata dekat abah. Tanah pekat dapat dah seorang sekeping.
Hang dapat dah kan? Dapat dah abah. Hang, saya pun dapat dah abah. Hang, saya pun dapat dah abah. Hang, saya pun dapat dah abah. Pakat dapat dah kan? Ya abah, pakat dapat dah. Okey, hampa ambil dah. Ni tanah tapak rumah ni aku nak pesan kat hangpa. Mau apa-apa jadi kat abah dekat mak, hampa jangan duk jual tanah ni. Hampa jangan duk jual tapak rumah ni. Hampa buat elok-elok tapak rumah ni, hampa jadikan dia ni sebagai rumah pusaka. Hampa baliklah berkumpul adik-beradik, jangan duk jual ni, jaga elok-elok. Agak-agak Pak Long nak jual apa Long? Agak-agak nak jual? Tak jual. Pak kita kata rumah pusaka, lah kita tak jual. Rumah tu tak jadi pusaka dah, jadi rumah puaka. Sampai orang kampung kata ni, hampa buat rumah baru, musik rumah baru. Musik. Dia kata tu kes tu buat mabau kudung tak nak pergi masjid, musik dia kata. 6 tahun dah tak main tuan-tuan. Rasulullah tapi masjid tuan-tuan ni ada orang kata, ustaz pergi pula masjid mabau kudung tu depa buang. Depa tak buang. Hak saya tak pergi tu hak tempat yang mana buang saya. Tukang AJK panggil pula tak ke Bulong aku pergi dah. Sebab saya ni penceramah ustaz bukan jalan. Hampa sangat panggil aku. Hampa lepas sangat buang aku ada. Tapi masjid ni dia bukan buang, tapi waktu tu terkeluar sendiri. Zaman-zaman jahiliah saya dulu ni, duk main politik, terkeluar sendiri. Masa tu. Masa tu tauliah, okey tauliah lah masa tu, tak main tu okey tauliah. Lah jangan duk main, saya penceramah bertauliah. Jangan duk pandang saya sebelah mata apa tu. Lah ni halalan tayyibah. Dulu bukan haram, makruh lah. Lebih kurang rokok Pak Long lah dulu ni. Lama tak main, beli ayak pun baru hebat. Hebat lah tengok jamban pun ada kursi dalam, hebat. Kawan berak kita tunggu kat luar ni. Bagus Pak Long, bagus. Siap dengan ada tempat menunggu orang berak. Sahih jemaah masjid ni jenis berak lama. Dia buat begitu. RNR pun tak ada tempat duduk dalam jamban masjid tuan-tuan, ada jenis taik keras belakang ni. Balik rumah pusaka. Pak dia pesan apa jangan duk jual. Aku nak pesan ni apa jangan duk jual. Tak jual. Sebab apa? Sebab pesanan pak dia. Apa jangan duk jual. Ni abah nak abah. Rumah ni apa buat bagi elok-elok. Nanti dah abah mati. Mak dah tak ada. Apa balik mai. Duduk elok-elok. Saya biasa jumpa satu kes tuan-tuan. Ni saya nak cerita kat tuan-tuan lah. Saya nak cerita. Saya dah sebut bab harta pusaka ni. Saya nak cerita lah. Kes saya biasa jumpa. Ada satu kakak ni dia mai jumpa saya. Ni sebelum Covid itu kot, ingat. Dia mai jumpa saya di Sungai Petani. Dia kata saya nak mai luah perasaan saya kat ustaz. Lepas tu ustaz nak cerita dalam ceramah pun ustaz ceritalah agar jadi pengajaran kepada orang. Cerita dia, pak dia ni, arwah pak dia ni adalah satu bidang tanah tepi jalan. Satu bidang tanah tepi jalan. Lepas minta tanah tu, lokasi saya tak tahu di mana. Tapi kak ni dia mai jumpa saya di Masjid Padang Temusu Sungai Petani. Saya tak tahu dia duduk mana, saya tak tahu lokasi itu di mana. Pak dia ni ada tanah. Tanah tepi jalan. Ada satu ustaz ni, dia minta nak beli tanah tu, lepas nak buat ma'had tahfiz. Pak dia nak jual tanah tu 195,000 daripada 200,000. Lepas minta korang, dia korang 150,000, 195,000. Lepas nak minta buang lagi 15, nak jadi 180. Lepas nak bayar. Pak dia tak mau jual. Pak dia tak mau jual. Dia kata kami nak beli ya pak. Jenis pak ni pun, jenis masjid-masjid ni pun tak mau nak main.
Gitulah jenis masjid apa ni pun tak mau mai. Macam Pak Long pun mai sampai dalam jamban pun ada kursi. Tu kata jenis mai tak mau balik. Hak ni jenis tak mau nak mai Pak Long ni. Minta tak mau bagi. Kecek tak mau bagi. Tak apalah, ringkas cerita pak dia pun mati. Selang berapa lama tu pak dia pun meninggal. Beda tanah tu dapat kat adik dia. Hak masa pak dia hidup, Mahat Tahfiz tu nak beli, nak buat sekolah agama, nak buat Mahat Tahfiz, tak mau jual. Bila pak dia mati, adik dia jual. Tanah tu tuan-tuan, mereka buat tapak kuih lah ni. Jual berapa? 160,000. Masa pak dia hidup, sekolah tahfiz minta dia nak jual 200,000. Mereka minta 180. Dia kunci 195. Mereka duk kecek. Tak mau sudah. Mati dia. Lah ni mereka beli. Kak dia tu jadi khalat. Sebab tapak tanah pak dia tu dengar kata nak jadi tapak kuil. Lah tak tahu buat kata buat. Masa tu dia nak jadi tapak kuil. Pak Long, sebab tu waktu hidup ni Pak Long nak buat apa, Pak Long buat lah dengan kata meradak Pak Long tu. Jangan duk harap mati anak nak buat Pak Long, belum tentu. Saya nak pesan kat Pak Long, lah ni kata meradak Pak Long tu, Pak Long nak buat apa, Pak Long buat. Pak Long duk kisah anak apa, Pak Long ni hidup ada apa, Pak Long berharam tak ada apa-apa tinggal. Lepas ni Pak Long bagi pendidikan, Pak Long bagi apa faham agama, Pak Long bagi, sudah, lepas ikhtiar lah buat. Apa yang ada kat Pak Long ni, Pak Long buatlah kebajikan Pak Long. Saya nak pesan ni, Pak Long buat kebajikan. Yang kedua saya nak pesan, saya bukan nak kalut bak kata meradak Pak Long, ni nak pesan. Pak Long duk kira duk bedak dekat anak-anak. Pak Long kena bedak untuk diri Pak Long lepas mati sama Pak Long weh. Pak Long ada 5-6 tapak tanah apa Pak Long bagi. Ada satu bendang ke apa, habak dekat anak-anak. Yang ni untuk aku dengan mak hang mati. Awak apa? Hampa buat bendang ni, hasil bendang ni hampa tolong buat infak untuk aku. Yang ni aku tak bagi kat hamba. Hak ni untuk aku mati. Berapa ramai di kalangan kita duk kira bedak. Kata beda Pak Long tak ada. Tak apa ustaz. Tak apa Pak Long. Nanti Pak Long mati ni anak-anak lah dia buat lah. Pak Long tak payah duk sembang. Pak Long pun tak apa ingat dengan mak pak Pak Long. Awak Pak Long ingat anak-anak nak ingat kat Pak Long. Sorry lah. Ni saya nak tanya Pak Long ni, berapa orang tak saat mayang maghrib, lepas mayang maghrib baca Fatihah kat mak dia sekali, kat pak dia sekali. Berapa orang? Pak Long pun tak buat. Pak Long nak harap anak-anak buat kat Pak Long. Sorry lah. Kasak tu 6 tahun tak mai. Bukan tak boleh nak kasak sikit kot. Yang saya tahu geng-geng Lubuk Mabau ni, Mabau lah, Mabau Kudung ni, dia penin. Hak sini Mabau Kudung, hak sana Mabau Pulah baru Kudung. Ni kan. Hak gok belah Kuala Ketir no bang Mabau Pulah tu. Ni Mabau Kudung biduk jauh. Patut dia kena duduk sebelah macam belah. Pulah dulu baru Kudung. Pak Long ingatlah kat diri Pak Long sama Pak Long. Saya nak pesan ni. Saya bukan menantu Pak Long maklong, saya bukan anak Pak Long maklong. Saya bukan anak menakan, saya bukan cucu menakan, saya bukan adik, saya tak. Saya nak mai pesan. Silalah bedak, tapi jangan lupa dekat diri sendiri. Pak Long cayalah. Pak Long duk hidup pun anak-anak tak apa nak bagi masa penuh ke Pak Long. Tambah Pak Long mati. Dah Pak Long tak boleh marah. Anak-anak mereka kalau mereka berada keluarga tanggungjawab yang mereka nak kena laksana. Pak Long bagi tinggal pada Pak Long sama. Ni tanah bendang ni hampa jangan duk jual. Ni 3 relong ni hampa dengan mak nak. Hampa sewa ke hampa buat apa? Hasil tanah bendang ni tolong buat kebajikan untuk kami.
Pak Long Abang dah. Yang ni bagi kat masjid. Hasil dia, masjid berapa peratus? Kat Mahat Tahfiz ni berapa peratus? Dekat Syura dalam kampung ni berapa peratus? Dekat ni berapa peratus? Jangan apa pendiah semua. Sebab percayalah Pak Long, anak-anak tak apa nak ingat bila Pak Long mati. Saya tak setuju pun. Mampu pi saya nak kata. Saya heran sangat. Tak heran lah Pak Long. Tengok batu cincin lah. Ni bukan orang kosong ni Pak Long ni. Tengok batu cincin pun tahu dah. Ni. Tu saya tak pakai lagi hak cincin. Tak boleh kepak jari tu. Bini saya pergi simpan entah mana cari tak jumpa. Dia meluat tengok dia kata. Lebih daripada Tok Bomo lagi. Tak boleh kepak jari punya besar batu cincin tu. Ni dia Pak Long. Hai. Masya dah. Wahai. Mandi tak? Sila azan. Tak dan kata ke orang lagi ni. Memang Syiah dah. Selalu orang Syiah ni kata ke orang basah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan. Kita
Kita sayang kepada mak ayah kita, pesanan mereka kita pesan, kita ingat apa pesanan mereka tu sampai hari ni kita ingat. Pak kita pesan, mak kita pesan. Kadang-kadang kita nak buat apa, kita tak jadi buat. Orang tanya pasal apa, tak buat. Ni mak aku pesan ni, dulu ni macam ni. No, maklum nak masak pun, maklum ikut cara mak maklum pesan. Ni hang nak masak gulai, hang kena buat lagu ni dulu. Hang nak masak gulai ikan, hang kena buat macam ni, hang kena buat macam ni. Oh, buat macam mana mak? Yang pertama beli ikan. Tak ada ikan, hang nak masak mendatang apa? Maklum mau ikut beli ikan. Lepas beli ikan buat macam ni, buat macam ni. Lepas kata lah, makan gulai ikan hang ni rasa macam mak hang. Betul saya ikut apa yang mak bagi, tip mak saya bagi, saya ikut. Tapi persoalannya lah ni Pak Long, ni baru nak timbul. Ni saya nak cerita ni. Ni bukan masuk tajuk ni, dia mukadimah. Nak apa? Bukan masuk tajuk ni, tak baru duduk rendang. Macam Pak Long lah nak isap rokok bukan ambil cucu terus. Dah. Kan? Ni baru duduk rendang ni. Itu yang saya heran nak ansyak masuk awal. Persoalan dia lah ni, yang saya timbulkan di awal tadi, kita sayang kat Nabi, kita kata kita sayang dekat Nabi, tapi berapa pesanan Nabi yang kita pegang menjadikan dia sebagai pedoman di dalam kehidupan? Berapa? Jujur Pak Long, jujur, tak boleh ada sebut kuat. Pak Long sebut dekat diri Pak Long, Mak Long sebut dalam diri Mak Long. Saya tanya, jawab dalam diri. Berapa hadis takatlah yang Pak Long dan Mak Long dah hafal? Jangan tanya ayat Quran. No, Pak Long, no. Jangan tanya ayat Quran. Tanya hadis, berapa ada hafal? Umur 60, berapa hadis dah Pak Long hafal? Korang-korang ada tak 15 hadis Pak Long hafal? Haram. Mau Pak Long balik nanti Pak Long. Mau balik tu bahasa kasar, kat lembut lah sikit. Mau Pak Long piak nanti ni. Pak Long nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Berapa hadis dah hafal? Ceramah Maulid Rasul tiap-tiap tahun. Tak cukup ceramah qasidah, tak cukup qasidah marhaban. Bagus, budaya bagus. Saya sokong sangat tu bawa marhaban tu. Baklah marhaban tak berada dah. Bukan tak berada, memang tak ada dah. Ada lagi geng marhaban tu. Di sini ada berapa orang ni? 15. Umur apa dia apa? Veteran. Umur apa veteran? Sekali dengan bilang. Tak ada geng marhaban nak cari hak muda-muda. Tak ada. Itu saya pergi ceramah. Teran tak tengok Pak Long. Macam Arizek cuti tak cukup. Hak muda-muda tak ada. Tak tahu dia pergi mana budak muda. Tak tahu. Tinggal tua-tua. Budaya marhaban ni mau tak ada muda-muda nanti hilang bila aku tu. Percaya dah tuan-tuan. Mana ada dah berjanji qasidah apa nama berjanji marhaban berendui. Berendui tak ada dah lah. Cuba tanya budak muda berendui boleh tak tahu apa. Tambahlah ni pula dia zaman AI. Marhaban tu pun nanti dia buat AI lagu tu. Sayang dekat Nabi. Apa pesanan Nabi yang kita ambil? Saya nak tanya Pak Long. Malam ni pasal dah Aisyah masuk dah, saya nak bawa satu ya. Tadi duk cadang nak bawa dua, tapi dah Aisyah masuk dah, saya nak bawa satu ya Pak Long. Pak Long jangan duk tengok saya jegil lagu nak mati tu Pak Long. 9 suku saya berhenti. Pak Long tak ada abang Ustaz dengan lama kan kami bukan larat nak duduk. Wah, Pak Long ingat saya larat kan nak bercakap. Pak Long dah gerak Pak Long saya pun bukannya larat kan. Esok pagi ada lagi, malam esok ada lagi di Matan Jangguih. Kita sambung Matan Jangguih lah, mau nak lama malam esok. Hari ni saya nak bawa satu ya pesanan Pak Long. Satu ya. Ada satu sahabat datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Long pegang yang ni elok-elok Pak Long no.
Pak Long pegang elok-elok Pak Long. Bawa bekal malam ni balik yang ni ya. Saya nak abang banyak-banyak pun saya takut Pak Long tak ingat. Maklumlah Pak Long pun main dengar ceramah, 2 biji peluru 1 pistol dia bawa. Buku tak bawa, pen pun haram tak bawa. Yang Pak Long bawa 2 biji peluru 1 pistol. Hak tu je Pak Long bawa. Mau saya habaq banyak-banyak pun Pak Long bukan nak ingat. Saya habaq 1-2 ya Pak Long. Bedel Pak Long buat bekal. Satu orang sahabat dia tanya dekat Nabi SAW. Dia ada tanya 2 soalan. Soalan yang pertama dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, macam mana aku ni nak jadi hamba yang bersyukur? Nama elok dah Abdul Syukur, tapi tak aktif syukur. Kita ni Pak Long, masalah hidup kita ni bukan tak cukup Pak Long. Apa yang Allah Ta'ala bagi ni bukan tak cukup, tapi masalahnya tak aktif bersyukur. Pak Long cuba fikir, Allah Ta'ala bagi dekat kita nikmat. Hak Pak Long duk kata tak cukup, tak cukup. Sebenarnya bukan tak cukup, tapi hang tak aktif bersyukur. Pak Long mai dulu, saya mai dulu. Terbit daripada perut mak kita, terbit daripada perut mak Pak Long. Apa yang kita bawa Pak Long? Sorak benang pun kita tak bawa mai. Betul tak? Tak tahulah kok belah mau bawa kudung ni kena terbit mai elok dah. Tak ada, keluar bulat. Apa pun tak ada Pak Long. Dunia pun tak nampak lagi masa tu. Nak haram apa pun tak pakai. Betul ke tak? Haram apa pun tak pakai. Daripada terbit mai ke dunia ni, apa pun tak ada. Lah Pak Long, ada macam-macam. Baju ada berapa nak di rumah? Banyak. Kereta ada berapa biji? Ada 3 tak? 2 mampu, 1 yang hidup. Tu apa yang hidup kereta ya Ustaz, rotek kan jurah bermampu dah. Jadi saya kenal dengan JPJ ni serta lama. JPJ kan trafik dah. Lesen mampu, rotek mampu, insurans mampu. Polis trafik tu kata yang betul-betul hidup you lah. Tambah lah ni rotek pula tak lekat kat cermin. Lagi tak tahu bila mampu. Mau tak tengok dalam sistem. Apa yang kita ada lah macam-macam Pak Long. Daripada kita mai, kita tak ada apa. Sorak benang di badan pun tak ada. Lah ni kita ada macam-macam. Sampai satu peringkat, mati. Balik. Pak Lai ni. Jahit pun tak. Poket pun tak ada. Betul? Daripada kita mai, sorak benang pun haram tak ada di badan kita. Sampai time kita nak balik Pak Long, Pak Lai kainnya, jahit pun tak, poket pun tak ada. Pepatah Arab kata apa dia? Al-kafan la jaimalah. Kain kapan, poket tak ada. Sebatang rokok buat anak tak selit, kau celah kain kapan tu Pak Long dia depak dia nak isap kat bawah. Tak ada. Tak ada. Pak Long nak buat balik apa? Apa pun tak ada, poket pun tak ada. Cuba lah pakai baju apa, poket tak ada. Kacau Pak Long. Nak boh telefon, nak boh kunci, nak boh rokok, nak boh lighter. Sebab tu dia ada isap rokok tak nak beli, nak boh poket tak ada. Dia kata duk tutup orang ya. Nah, sampai nama dia pun tutup, kira tutup semua orang. Hak dia apa pun tak ada. Cuba fikir tengok. Yang kita duk kalut atas dunia ni macam-macam, kita mai bukan ada apa. Mai duduk tang ni baru ada. Lepas tu nak balik, apa pun tak bawa. Nabi kata dah yang pergi hantar hang keluarga hang. Dia pergi hantar, dia balik. Anak hang tak terjun pun duduk dalam kubur dengan hang. Walaupun dia sayang kat hang, tak ada. Macam Pak Long Nabi tak nampak Pak Long itu. Masuklah dalam liang sambut dia tak bawa. Bila orang nak kaih tanah kambui, Pak Long duduk nak? Tak. Ada Pak Long kata tak apa, kambui kali dengan saya. Demi kasih saya nampak. Tak ada. Tu imam kata hang naik, aku turun tendang lagi hang naik kan. Naik.
Dia pegang cangkui, dia tarik tanah tu, kambuih pak dia. Tak cukup dengan kambuih, dia tanjai tambah kat atas kubur. Takat tu ya Pak Long. Harta dia pergi hantar, dia balik. Kereta hebat-hebat, Velfire, Alphard, Mercedes, BMW, Audi, pergi hantar, balik. Beruntung siapa dia? Tu imam. Boleh naik kereta baru itu. Anak dia kata tak apa, tu imam naik kereta, duduk depan. Pak dia baru beli kemarin BMW 7 series punya baru. Tu imam naik duduk pegang. Mak bini arwah duduk teriak, tu imam kata sabar. Bini arwah tak ada siapa dah nak jaga saya. Tu imam kata habis haidah aku masuk, sabar. Mengorat atas kereta kita pula belum. Bukan tu imam sini lah. Ni cerita ni tu imam tempat lain. Tu imam sini tertib atas tu kau ajak tu imam duduk atas kereta ni. Dia pergi hantar kereta kita Pak Long, dia balik. Hak nak duduk dengan Pak Long, hak nak duduk dengan Mak Long dalam lubang kubur ni apa dia? Amalan. Sebab tu kita tak hati bersyukur. Bukan tak cukup rezeki, nikmat yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni sebenarnya bukan tak cukup dah, tapi masalah dia hang tak hati bersyukur. Lalu sahabat ni mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak bersyukur? Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata pada dia, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah sebut dah, kalau hampa nak kira nikmat yang aku bagi ke hampa, pakai tak kira lah. Sebab apa? Banyak. Cuba Pak Long tengok nikmat Allah Ta'ala bagi kat Pak Long satu. Yang pertama, kita ni beranak-beranak duduk dalam keluarga yang mak dengan pak sayang kat anak. Bayangkan beranak-beranak duduk dalam keluarga mak pak tak sayang anak, dia buang kata. Pak Long ada mak pak buang? Tak ada. Saya jumpa dalam hidup saya ni, saya jumpa sampai lah saya jaga budak tu. Satu budak ni mak dengan pak dia ni lah ni cucuknya ni. Boleh faham tak? Nak sebut terus terang takut lagi dia kacau ni live macam-macam ni. Dia kacau live lagi. Cucuk ni Pak Long geng vaksin. Tapi vaksin sendiri ni. Kita pun dulu cucuk juga. Pas jarum, pendek segan nak cucuk lah. Ingat Pak Long dulu waktu Covid ni. Cucuk, dia kata cucuk. Tak cukup 1, 2. Kes tu lah ni dulu mayang elok lah kena atas kursi. Sebab apa? Kes cucuk. Berapa ramai orang duduk mayang elok tak atas kursi. Ni dia nak suruh cucuk pula baru ni pakai duduk atas meja. Pak Long main masjid depan ni. Ya, pakai duduk atas meja kita. Ni yang geng cucuk ni. Pak dengan mak dia ni geng cucuk. Tekpit. Kerja lepas bila beranak, jual anak. Beranak, jual anak. Anak ni lepas jual. Sampai anak lepas nombor 3 ni kot perempuan. Lepas nak jual dekat satu orang Hindu. Makna anak dia tu convert lah. Beranak main Melayu Islam, convert lah. Orang kampung tu telefon saya, dia kata, Ustaz, kami nak selamat akidah budak ni apa semua. Saya bantu, yayasan dia bantu. Mereka bawa budak ni pergi report polis, bawa pergi pejabat agama, buat keluar daripada tempat tu, pergi duduk satu tempat, selamat. Sampai lah kita duduk belak budak-budak ni. Pak Long, kita tak jadi lagu tu. Kita beranak, mak kita sayang kat kita, pak kita sayang kat kita. Alhamdulillah. Siapa yang bersyukur atas nikmat tu? Saya nak tanya yang pertama. Tak ada lepas mai duk buh olahraga motor tu imam. Tak ada. Ni mai bubuh olahraga motor tu imam waktu mai yang subuh. Mai buh olahraga. Bungkuih bola plastik, buh olahraga motor tu imam. Tu imam pas mai ingat kau orang bagi roti canai ke apa? Balik-balik buka budak. Pak Long alhamdulillah duk dengan pak, duk dengan mak, alhamdulillah. Beranak mai pula Islam Pak Long.
Pak Long terima Islam, saya terima Islam, bukan ada pengorbanan apa pun. Ada orang nak terima Islam terpaksa berkelain adik-beradik, berpisah dengan keluarga sampai di ugut nak bunuh. Kita tak ada Pak Long, terbit main Islam. Pak Long syukur tak? Haram tak erti bersyukur ustaz. Itulah Pak Long oi. Islam bersunat ke semua? Alhamdulillah, sunat dia dua sunat. Ni Pak Long baru masuk Islam 30 nak bersunat. Doktor pun takut. Buka-buka, oh banyak besar. Doktor kata banyak besar. Doktor pun takut. Lah kali doktor bagi pisau dengan gunting, balik kerak sendiri dia kata kan. Kita alhamdulillah. Kalau ingat zaman sunat dulu. Allah. Lah budaya tu tak ada dah. Saya syukur banyak-banyak budaya tu tak ada dah. Budaya apa ustaz? Budaya nak bagi duit tengok dulu. Oh cukup cemuih dulu. Orang tua. Mana nak tengok. Budak tu malu tak maulah. Tak bagi, aku tak bagi duit. No. Baru balik mayang lohok tu orang tua tu. Baru duk sujud balik-balik duk perambang dengan budak tu. Tak kelok lak nama dia. Ingat dulu. Dia buka tengok. Lagu tak kering tu. Tak. Selok pula. Ish bahaya ni. 4 kali selok RM1 Pak Long tak kurang ajar. Sekali selok 2 kupang 5 dik. 2 kupang 5 dik dia. 4 kali selok RM1. Dah Pak Long pas ni yang ada buat dah panggil tu Pak Long lah. Saya nak abang orang mau bawa kudung bertobat buang. Pak Long pi masa kuno sunat budak tu Pak Long buat keluar duit. Nah. Budak tu kata tak mau tengok lu Pak Long. Tengok apa hak aku besar dah hang. Abang aku tu kat dia. Saya duk tengok hang. Awak ingat aku lekeh sangat? Pak Long, kita ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Beranak-beranak main Islam. Pak Long duduk dapat pendidikan elok. Masuk sekolah menengah. Bukan semua orang Pak Long dulu boleh mengaji Pak Long. Ada yang beranak tak boleh mengaji budak ni sebab apa? Pak dia tak ada duit, mak dia tak ada duit nak bagi pendidikan. Kasut sepasang share dengan abang. Susah dulu ni. Pak Long, pagi abang pergi mengaji. Pagi abang mengaji. Abang lari balik mai di rumah. Buka kasut bagi ke adik pula. Pakai kasut yang sama pi. Ibu jari duk keluar nak kau celah kasut sekolah. Balik mai abang, abah cikgu suruh tukar kasut. Sepa pula dah. Ni ibu jari dah terkeluar dah. Cikgu kata tak apalah abang kat dia baru keluar. Ibu 4 lagi duduk dalam kasut lagi. Tak apa hang pakai dulu. Abah pun tak ada duit nak beli kasut ni. Susah Pak Long. Dia tak Pak Long. Keluar sekolah dulu kan, mereka duk jual ais agak depan sekolah. Ingat Pak Long? Ais krim mereka jual, nak beli pun duit tak ada. Teringin tak sangka. Betul tak? Saya Allah nak makan ais krim, duit tak ada. Tengok mereka duk sagak. Lah Pak Long ada duit, boleh makan? Tak boleh makan. Sebab apa? Kencing manis. Duit ada, kesihatan pula dah tak boleh. Dulu kesihatan elok, duit pula tak ada. Adil dah Allah Ta'ala. Adil lu. Pak Long pun dah elok dah apa mengaji habis. Pak Long kata am nikah. Allah, ada orang perempuan kelapak kat kita Pak Long. Bukan mau kelapak tahu. Pasal kita ni bukannya elok tahu, mana ada orang kelapak kat kita. Pak Long cuba tengok balik gambar Pak Long nikah dulu, muka macam terencat lagu tu dulu. Tapi Mak Long tu dia kelapak kat Pak Long. Sedap ke diri ke Pak Long. Ada orang dia kelapak kat kita. Ada orang lain handsome tak tengok, tapi tak ada orang kelapak kat dia. Kita bukannya elok tak mana pun, tapi ada orang kelapak kat kita. Alhamdulillah. Saya, bini saya kelapak kat saya. Pak Long, bini Pak Long kelapak kat Pak Long. Alhamdulillah. Awak Pak Long dengan muka kita ni padan kita nak nikah dengan bini kita. Haram tak padan eh? No Pak Long no? Dia tak? Angguk apa angguk? Mak Long pun sama lah. Ada orang kelapak dengan Mak Long. Syukur. Oh, mereka ingat mereka duduk jauh, kita tak kata kat mereka malam ni. Tara. Syukur Pak Long, syukur.
Ada orang mau kat kita. Maklum, ada orang mai minta kita, maklum, alhamdulillah. Maklum dulu kalau awak terang mana pun. Dia maklum, lah pun tak terang mana, tambah dulu lagi tak terang mana. Ada lagi orang segak pada maklum dia tak, tapi tak nikah. Rezeki dia tak ada. Nak buat macam mana? Lah umur 48 tak nikah. Balik kampung nak pergi kenduri pun tekan. Orang duk tanya, hang bila lagi tua dah? Bila lagi tua dah? Ya orang kampung pun kalut Dia kawan tak nikah, hang duk tanya buat lagu mana, nak buat lagu mana? Bukan dia nak buat banner tak kok kepala jalan kot. Tolong kahwin dengan saya, suami diperlukan. Ada lagu tu. Kawan pun ada harga diri. Sambil dia kata tu lah. Ngah duk kata dah kat mak hang. Uri jangan duk tanam dalam-dalam. Jodoh lambat. Tanam pula belakang rumah. Ngah duk pesan dah, jangan duk tanam uri belakang rumah. Jodoh berat. Tanya dia balik, tu anak ngah dekat tempat nikah buat. Ngah tanam tepi highway lah, duk uri tu. Hak anak dia dekat tempat nikah dia tanam tepi highway kot, uri tu. Pak Long, nikah alhamdulillah Pak Long. Nikah tak lama mana lekat anak, alhamdulillah. Ada orang nikah Pak Long tak ada anak. Yang tak ada anak relax. Anak ni hak Allah, dia nak bagi dia bagi, dia nak ambil dia ambil, dia tak mau bagi dia tak mau bagi, dia tak bagi. Nak buat macam mana? Tak payah duk buat lagu mana, memang sihat Pak Long, kencing manis tak ada, kolesterol tak ada, semua tak ada. Picek no, ujian kesuburan, subur. Doktor kata ni subur, masa tengok pun memang no, keturunan pun keturunan baja urea kan. Subur. Bukan keturunan biasa. Tok Wan dia semua jenis geng baja urea punya ni. Dia pergi cek kat doktor. Mai doktor duk baca laporan kesihatan ni mengikut apa kajian dan ujian yang kita lakukan kepada tuan dan puan, menunjukkan tuan dan puan ni tak ada masalah kesuburan, memang subur. Laki dia tepuk meja doktor terangkat pen-pen tu. Dah subur pasal apa tak ada anak. Doktor kata sabar, jangan duk kurang ajar, no, jangan duk kurang ajar. Saya pakar subur buat anak haram tak ada, dia kata ni pakar. Nak buat lagu mana? Mak Long dapat anak pula bagus. Saya nak tanya Pak Long, fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Cuba tanya balik diri kita. Baca dalam surah Ar-Rahman, Allah ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Terjemah mai bahasa Merabu Kudung. Tanya, apa lagi yang hamba tak puas hati dengan Allah Ta'ala ni? Dia bagi dekat hamba macam-macam nikmat, tapi hamba berat nak bersyukur dekat dia. Apa lagi yang hamba tak puas hati dengan Allah Ta'ala ni? Apa tu? Cuba tanya diri kita. Saya tanya diri saya, weh Usam, Allah bagi nikmat dekat hang macam-macam. Apa lagi yang hang tak puas hati? Hang nak semayang, hang berat. Hang nak baca Quran, hang berat. Hang nak buat apa yang dia suruh, hang berat. Hang nak tinggal apa yang dia suruh tinggal, hang berat. Apa lagi yang hang tak puas hati dengan dia ni? Tanya. Sedangkan kalau hang bersyukur dengan nikmat dia, bukan dia nak buat apa dekat hang. La in syakartum la azidannakum. Dia nak tambah, bagi banyak lagi kat kita. Tapi kalau hang tak hati bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Standby, azab kami yang berat akan menemui hamba. Lalu sahabat ni dia bertanya dekat Nabi, ya Rasulullah, gena nak jadi orang hak bersyukur ni, lagu mana nak buat? Gena, tahu gena? Lagu mana? Tahu lagu mana? Bagaimana? Gena nak jadi orang hak yang hati bersyukur ni. Nabi kata pada dia, kun qani'ah. Ni Pak Long tanam dalam kepala Pak Long. Kun qani'ah. Jadilah kamu orang yang ada sifat qana'ah.
Qanaah ni menatang apa ustaz? Dia bukan menatang Pak Long weh. Dia sifat. Sifat lagu mana? Cukup dengan apa yang ada. Allah bagi sikit, dia syukur. Allah bagi banyak, dia tak sombong. Kita Allah Ta'ala bagi sikit komplain, bagi banyak sombong. Tu bukan orang yang ada sifat qanaah. Pak Long kena faham satu benda Pak Long no. Apa yang kita ada Pak Long? Cuba abang mai kat saya. Apa yang kita ada? Kita ni Pak Long punya tak ada kuasa atas dunia ni nak handle diri kita. Mata kita ni hadut lipok-lipok ni pun kalau Allah Ta'ala tak izin tak lipok. Pak Long jangan duk cerita nak angkat tangan. Ni mata ni Pak Long ni mata ni. Mau cirik sudah nak angkat kelopak mata tak larat. Jangan duk sakit teruk. Cirik. Allah. Silap makan pula cemeh. Nak marah pun tak boleh. Pi kedai kan duk cemeh lah. Kata ada yang keturunan lagu ni ada Pak Long. Kok mau bawa gudung ada tak? Ada. Tapi dia tak main berani ke bantu. Dia tahu saya nak kata kat dia. Terkedah cemeh cukup mau. Dia dah ajak dia pergi makan, dia tanya sebab belanja tu. Makan cemeh malam tu pok tu jamu dia apa balik-balik cirit. Anak kedara cemeh sangat dia kata. Cirit. Itu tak keluar. Sampai main masjid dia kata tu, cemeh dia tak main tu. Main apa cirit lah tu dia kata. Gagawan menik meluah. Duk kat rumah cirit. Allah, mata tak angkat dia. Allah, apa pun tak pakai lah. Allah, duduk dah kucing lah. Dia dengan kucing sama naik apa pun tak pakai. Bini dia balik-balik kerja, buka-buka tengok Allah abang, oh abang, awak ni tak payah. Pagi tadi bini dia nak keluar pergi, dia cirit dah, tapi pakai agak kain dekat. Balik-balik apa pun tak pakai. Allah, bini dia kata awak tak pakai kain dekat. Tak dah nak selok dia kata kalau pakai pun. Pagi tadi dia kata boleh pakai, dia kata batuk baru terkeluar. Mai petang ni kuih teruk belahak pun terkeluar dia kata. Cirit Pak Long kelopak mata pun tak angkat. Ni yang kata kita ni tak nak angkat kelopak mata pun kalau Allah Ta'ala tak bagi Pak Long. Pakai tak angkat dah. Ni nampak ni Pak Long ni nampak. Kalau Allah Ta'ala tak izin, hang jangan buat apa. Mata nampak elok tapi tak nampak, buta. Betul Long. Ni saya ni lagu Pak Long hadut pakai nakor ni. Hadut pakai nakor ni Pak Long. Cuba buka nakor tengok. Tak clear. Kes tu yang duk main masjid, main dengan bini dia balik dengan bini orang. Kes tak bawa ni. Sapu bini orang ikut dan aku tu Hak maklum tu pun ragah belakang motor lagi orang. Dia pun tak pakai nakor. Peluk tak sanggup ni. Dua-dua duk laga. Balik rumah anak tanya ni mak mana pula abah? Mak hang dia kata. Mak apa ni bini tok siap. Start motor mai hantar balik kat masjid tu. Tegur orang zakat. Ni kata Pak Long, nak belagak menatang apa dengan Allah Ta'ala? Mau dia tak bagi nampak anda hidup buat apa? Seteru. Ni tangan nak angkat tak boleh, kaki nak angkat tak boleh. Dia jadi bodoh kaki tangan tu. Kalau kita ada kenderaan angkat ni. Tak begitu. Tak boleh. Kawan ada urut pun tanya ada rasa apa? Tak rasa. Tu pun jangan. Cengih, pes teruk pun kalau nak sepak orang. Ada Pak Long perangai tu buang lah. Pak Long tua ni buang Pak Long. Orang bukannya heran kat kita. Orang tak main jengkel muka pun besar amat. Duduk lu tu atas kursi roda. Cucu dia lintas. Cucu dia tengok. Marah. Tengok. Oh, tendang ya. Tendang apa Pak Long? Cucu main cekak telur nak kelepiak pun tak boleh dah. Jangan dia kerana nak tendang. Cucu dia kerana main cekak. Tendang tu. Oi, lu tu lah. Tu pun jangan nak tendang orang. Lagu mana hang nak bersyukur? Hang kena ada sifat qanaah.
dapat sifat qanaah ni lagu mana? Nak dapat sifat hidup di dunia berpada-pada ni Pak Long, nak buat lagu mana? Qanaah terjemah dalam bahasa kita ni senang faham, hidup dalam keadaan berpada-pada. Cukup apa yang ada. Nak dapat tu tak mana? Lagu mana nak dapat tu? Nabi ajak hidup di dunia. Nabi kata apa dia? Bab keduniaan hang kena tengok orang yang bawah pada hang. Kita lah duk ukur orang lebih daripada kita. Pak Long, kalau kita naik proton Pak Long, duk tengok orang duk naik Mercedes, pakai tak pernah syukur Pak Long oi. Cuba kita tengok orang naik motor tau. Cuba kita tengok orang naik motor. Tengok at bawah pada kita. Tengok at bawah pada kita. Aku korang-korang ada kat dalam Proton Saga. Hang tengok dia tu, ya Allah, oi. Kereta buruk tu. Aku Proton Saga ada juga. Kunci duduk dalam poket, pitak cari kot celah pintu tu dia terbuka. Pak Long pernah fikir tak Pak Long? Kereta lah macam dulu. Masa duduk pakai kereta dulu fikir tak lagu lah? Dulu pulas kunci haram tak hidup. Tutup. Pam pula tu. Minyak tak naik ke berita. Tak mau. Lah tak ada. Tekan break. Cerit-cerit. Pak Long boleh fikir ke kunci duduk dalam poket kereta boleh berjalan? Nuhat lagi mahal Pak Long tekan kunci tarik kereta mah. No, kereta tekan dia gostan. Kereta mai kat kita. Kalau lagi mahal Pak Long. Lah Pak Long duk beli hak 100,000 lebih. Pak Long kena pergi kat kereta. Cuba beli hak juta. Kereta mai kat Pak Long. Hebat tu. Dia tarik kereta mai dekat tepi dia. Naik bodoh. Naik tarik. Pak Long pernah fikir ke kereta lah Pak Long tekan-tekan dia buat masuk dalam parking sendiri Pak Long. Dulu Pak Maklum bawa kereta steering duduk depan muka tu, duduk pulas tak mau nak masuk petak. Lah tak payah tekan-tekan kereta tu masuk dalam petak sendiri. Oh hebat. Dulu ni paling hebat Proton Wira dulu. Wira ni siapa boleh pakai pecah kepala. Ingat Pak Long? Zaman alam baru ada tahun 90-an, alam baru ada. Proton lah antara yang alam bunyi deras dulu Proton. Tiut-tiut. Tu buka. Tiut-tiut. Tekan. Tiut. Tekan pula. Tiut-tiut. Oi, kemah. Saya ingat zaman ayah saya pakai Wira dulu ni. Tu 90 apa, 98, 99. Wira. Oi, pecah kepala. Masa tu kami pi Al-Ustaz. Kalau Pak Long ingat lah, zaman lah tak ada dah. Budak-budak lah dia tak tahu dah. Looking good. Ingat Pak Long? Looking good. Looking good. Budak-budak lah dia ingat. Dia pun tahu looking good. Dia pun tak tahu lah. Dulu pi Al-Ustaz looking good pecah kepala Pak Long. Pi looking good. Masa tu pi looking good, pi City Point dulu ni. Oh, parking kereta. Abah saya pun dia ambil kunci boh dekat pinggang. Oi, pecah kepala. Orang tahu kita pakai Wira. Bila nak pi dekat kereta tu, saya kata, bapa, tekan. Kereta orang lain tak bunyi. Tekan. Abah saya pun, tiut. Oh, kereta kita. Hak puak naik dak sembah kana KI20 tengok. Mana lepas bunyi kan? Dia pun tak bunyi lah. Tak sembuh kanan macam bunyi tiut tak ada. Tak sembuh kanan KI20. Ingat tu. Datsun driving school. Zaman tu kami pakai Wira. Wira pula dulu tekan dia terbit tempat tak gesek tu. Pecah kepala. Masa tu pula dia ada power window. Dulu semua pula dia ada power window. Bila lintas depan geng buah kanan kami buka. Lepa pula satu pulas tu share 4 pintu lepa. Kita tak ada tekan. Kereta kita pula auto. Tok cung je lah tu. Pecah kepala Pak Long. Siam panggil nang boti nang kui boti kui. Memang tu.
Cuba hang tengok orang hak naik motor, hang bersyukur. Ni Nabi kata, kun qani'ah. Hidup di dunia ni Pak Long, kalau kita nak tenang, saya nak abang kat Pak Long nak 3 kunci ketenangan hidup. 9 dah. 10 minit lagi berhenti. Pak Long nak risau, saya lah ceramah tak lama Pak Long oi. Saya dah ceramah lama dah. Saya pula bukannya bodoh. Lalui pengalaman dah. Tahu dah puak masjid ni hang lama mana pun dia banyak tu. Ni saya tahu dah Pak Long. Tak ada lepas nak top up-nya. Buat apa kerja teruk-teruk Pak Long? Buat apa saya nak ceramah Pak Long pun telur kebah nak buat nak tambah duk tidur sampai telur kebah. Bukan lepas nak tambah, kita ceramah sikit-sikit tu dah. Pak Long sabar sat 10 minit lagi saya berhenti. Boleh ke Pak Long? Dia kata bang lama dah tak mampu happy kalau apa dia bang dah. Pak Long risau, saya dulu Pak Long lagi tak sejam setengah tak berhenti ceramah, Pak Long kebeh telur. Pi beli iyak kencin pun tak rasa. Dia kata tak duk rasa nak kencin, ni kencin pun tak rasa. Kebeh. Ni saya pula tak mau dah, saya pun ceramah kena fikir enggak Pak Long kebeh telur siapa suruh Pak Long dah. Ni saya nak berhenti 10 minit ni. Pak Long nak hidup di dunia ni tenang Pak Long. Pak Long buat 3 benda saya nak abang. Buat 3 benda. Lah ni Pak Long hidup di dunia ni tenang tak? Tak apa nak tenang Ustaz Betul, dunia ni bukan tempat ketenangan. Dunia ni tempat ujian. Tapi kalau kita nak rasa tenang di dunia ni lagu mana? Buat 3 benda. Dunia ni Pak Long dia bukan tempat ketenangan. La rahata fid dunya, kata Ibnu Abi Dunya. Tidak ada kerehatan yang betul di dunia ni, tak ada. Hang hidup di dunia ni, kalau hang nak tenang, ni bukan tempat dia. Tapi dunia kalau ada tempat nak serabut, dunia tempat nak ujian, ni tempat dia. Tenang bukan tempat dia dunia ni. Dunia bukan tempat ketenangan. Tapi kalau hang nak tenang di dunia ni lagu mana? Buat 3 benda. Hang nak boleh lawan Allah Ta'ala uji, hang boleh rasa redha. Hang buat 3 benda ni. Apa dia? Yang pertama, hang jaga hubungan dengan Allah. Hang jaga hubungan hang dengan Allah. Pak Long, kita ni kalau kita jaga hubungan dengan Allah, tenang Pak Long. Saya bagi contoh Pak Long nak. Saya bagi contoh. Pak Long pergi berjalan, Pak Long duduk di tengah laut, Pak Long tengok lautan yang cantik. Pak Long tenang tak Pak Long? Tenang, tengok penciptaan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, Allah bagi ketenangan. Pak Long pergi tengok pula kok Bukit Bukau, tengok kehijauan Allah, oi tenangnya. Tu maknanya Allah ni kalau kita dekat dengan dia tenang Pak Long. Jangan Pak Long kok mau bawa kudung ni. Nak pi laut tak ada. Nak pi tengok bukit tak ada. Duduk kedai janda. Tenang ya Pak Long tengok janda tu. Kopi tak buh gula pun dia kata sedap dengan janda bancuh. Pak Long jaga hubungan dengan Allah Pak Long. Jaga hubungan. Ni saya bukan nak mengajak dong. Ni saya abang betul. Saya main malam ni bukan nak mengajak. Saya ni bodoh lah kalau main nak mengajak Pak Long. Pak Long hidup lama pada saya. Mak Long hidup lama pada saya. Patutnya saya kena dengar Mak Long. Pak Long cakap. Bukan Mak Long dengar saya. Tapi nak buat lagu mana? Allah tentukan. Saya main, saya nak abang untuk diri saya. Ni saya nak abang untuk diri saya. Kalau Pak Long, Mak Long rasa ada guna, ambil pakai. Jaga hubungan dengan Allah. Tobat hidup hang tenang lah. Tobat hidup hang tenang. Hang jaga je hubungan hang dengan Allah. Tobat hidup hang tenang. Pak Long, istighfar jangan tinggal Pak Long no. Tak boleh buat banyak, buat. Jangan tak buat dia. Saya tak mau nak marah Pak Long. Sehari istighfar 1000 pun tak. Pak Long hidup apa? Tak Pak Long. Saya pun tak dan nak buat Pak Long. Habaq terus terang saya pun tak dan. Cuma saya nak abang jangan tak buat dia Pak Long. Tambah Pak Long ni Allah Ta'ala bagilah dah pencen dah, tak kalut apa. Saya tengok Pak Long ni. Pak Long lagi lah kena bersyukur pada kami Pak Long. Pak Long yang pertama hidup lama.
Saya 35, Pak Long dah 68. Saya belum tentu nak boleh pergi umrah Pak Long. Pak Long dah lah hidup lama, tua. Hidup lama ni tua lah. Tua ni sebab apa? Sebab hidup lama. Pak Long cuba tengok Pak Long nikmat Allah bagi. Yang pertama, Pak Long tua. Yang kedua, Pak Long sihat. Dah lah umur panjang, sihat. Ada orang umur panjang haram tak boleh berjalan dah Pak Long duduk atas katil. Waya sampai tak nampak muka. Ni ikut muka ni waya sampai tak nampak muka. Pak Long dah lah tua, sihat. Sikit-sikit tu biasalah Pak Long. Cuba kadang-kadang dah teruk kena tukar. Dia kata tak elok lah, jalan pun tak apa larat. Pak Long nak jalan mana lagi Pak Long? Allah bagi tu elok dah, rumah masjid rumah. Boleh berjalan, orang lain duduk atas kursi roda. Pak Long dah lah tua, umur panjang, Pak Long sihat pula, senter kepala otak ni elok. Ada orang sihat bergila nak buat binatang apa? Macam orang gila bagan ada seorang. Saya berhenti makan nasi kandak. Pokok ketapang berhenti makan. Lama dah cerita ni. Kita ni nak makan dah lapar, duk ramai-ramai nasi, dia main duduk depan telanjang. Telur tu nampak lagu tu. Saya kata haram orang gila. Pak Long nak telan lagu mana Pak Long? Nak telan kawan telur tu nampak. Celekui saya kata dia ni. Saya basuh tangan, saya pergi buka pintu kereta, carilah kain melekat orang duk bagi hadiah tu. Bagi kain melekat cap mangga koyak plastik. Demi nak makan nanti kenak, tak mau tengok telur dia. Saya kata ni hang pakai, ni kerat telur tu lagi Kata bangsa gila Pak Long. Tahu dia ambil, dia buat apa? Dia buat selempang. Telur dia tunjuk juga. Kata bangsa gila. Kata bangsa gila ni bukan boleh layan. Pak Long dah lah tua, sihat, senter. Yang keempat Pak Long, Allah bagi lagi kepada Pak Long kesempatan. Pak Long ni bukan kalut apa. Jom Pak Long, cari istighfar, jangan tinggal. Ni rapat diri dengan Allah. Yang kedua Pak Long, Quran. Pak Long kod mana pun baca lah Pak Long. Pak Long jangan duduk ligat nak buat sehari sejuih Pak Long. Oi, jangan. Kod tak lama. Dia kata tak apa Ustaz, saya ni duduk angan-angan nak baca sehari sejuih. Tak payah. Pak Long lah tengok TikTok banyak pada baca Quran. Tak tahu nak baca sehari sejuih. Hari tu je lah. Bini dia kata, hai, kemarin sejuih, hari ni tak. Dia kata pahala kemarin pun banyak lagi. Dia boleh jawab lagu tu kat bini dia. Buat takat-takat padang patut dia. Allah Ta'ala ni dia suka amalan hamba dia ni lagu mana? Istiqamah wa in qalla, walaupun sikit. Buat tak ya duk kalut, hang buat bagi istiqamah walaupun amalan hang duk buat tu sikit. Quran sehari kalau dan baca semuka, tak dan setengah muka, tapi setiap hari baca Quran. Jangan baca satu ayat tu, gila nama dia. Ni baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sadaqallahul azim. Jangan duk lak sangat. Baca tu dua Pak Long noh. Pak Long, yang pertama jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua Pak Long hidup nak tenang di dunia ni Pak Long. 5 minit lagi saya berhenti. Saya pun nampak baca Pak Long tak apa nak tenang dah. 5 minit lagi saya berhenti Pak Long. Pak Long tenang dah. Boleh lagi kan ni? Boleh lagi? Jangan kalut, kita berhenti 9 suku. Yang kedua Pak Long nak tenang atas dunia ni, Pak Long nak buat apa? Yang kedua Pak Long jangan duk peduli ingat dengan orang. Kita ni duk ambil tahu hai orang, hidup kita tak tenang. Setuju tak? Setuju ke tak? Kita duk ambil tahu hai orang, tu yang kita tak tenang. Semua kita nak ambil tahu, orang kata apa kat kita. Loh. Kalau hang nak ambil tahu lagu tu mampu orang. Pak Long kalau nak ambil tahu hai orang, Pak Long kena mampu Pak Long. Sebab tu Ibnu Abi Dunia kata, hang kena tanam dalam kepala otak hang,
Dalam hidup ni hang tak boleh lari daripada 3 benda atas dunia ni. Yang pertama, hang tak boleh lari daripada mati atas dunia ni. Hang pesoh lah kok mana pun hang kena mati atas dunia ni. Yang kedua, hang tak boleh lari atas dunia ni apa dia? Hang tak boleh lari daripada masalah atas dunia ni. Hang buat lah kok mana pun masalah akan mai. Hang jaga masalah ni mai. Hang jaga masalah ni, hak nu mai. Yang ketiga, dia kata atas dunia hang tak boleh elak apa dia, hang tak boleh lari daripada apa dia. Hang tak boleh lari daripada mulut orang. Atas dunia ni hang buat kok mana pun orang akan kata kat hang. Hang buatlah kok mana pun atas dunia ni orang ni ada mulut, orang akan kata kat hang. Hang buat baik orang kata, hang buat jahat tambah telah. Hang buat baik pun orang kata, hang buat jahat tambah telah. Sebab tu saya nak abang nak hidup tenang atas dunia. Pak Long maklong oi, orang meraba kudung. Jangan duk peduli dengan orang sangat. Ambil prinsip hidup satu nak Pak Long atas dunia ni, mampu pergi ke ampah. Kalau orang mai duk kata kat kita, Mandin, awak ni nak abang kan, Mandin jangan duk terasa nak. Awak ada apa? Tak Mandin. Nu depa duk sembang kat kedai kopi tu, depa duk kata kat Mandin, mampu pergi kat depa. Jangan ada tengok depa kata apa. Mau hak tu Pak Long kena minggu dulu. Seru. Saya punya prinsip hidup senang. Orang tak suka kat dia, mampu pergi kat dia. Sebab apa? Sebab dia pun bukan orang suka. Betul tak? Orang tak suka dekat kita, awak dia tu orang suka. Dia pun ada orang tak suka dekat dia. Jadi nak peduli apa dia tak suka kat kita? Sebab apa? Sebab dia pun ada orang tak suka dekat dia. Kita sikit-sikit orang mampu pergi. Kita tak kata dekat orang, orang kata tak dekat kita. Orang kata tak belum. Saya ceramah, saya tak kata kat dia, dia kata kat dia. Tu ada lelai kata macam-macam. Oh bodoh ni ke? Dia kata, saya tak kata pun kat dia. Kalau nak pergi cari seorang-seorang hadut kata kat kita Pak Long, pakai mampu Pak Long pakai tak hidup. Lah ni prinsip apa? Mampu pegang. Kadang-kadang dia kata kat kita, dia pun bukan kenal kita. Dia duk kata kat kita kerana apa dia? Kerana dengar orang kata kat kita. Oh dia kata ni, hang macam mana ni dengan Ustaz Usam? Malam ni dia main masjid kan? Aku tak pergi dengar. Aku tak pergi dengar. Pasal apa hang tak mau pergi dengar lah? Dia pun bukan betul ingat. Tu noh. Sebab apa? Itu ni aku ada tapi dengar orang duk cerita lah. Dengar orang. Nabi kata apa dia? Nabi kata cukup satu orang tu dianggap pembohong bila mana dia bercakap benda yang dia dengar. Dia bercakap benda yang dia dengar. Aku dengar orang kata kat aku lah. Orang kata hang ni, hang dengar. Bila hang bercakap benda yang hang dengar, tu makna hang bohong. Sebab apa? Hang pun dengar orang kata. Hak orang kata tu pun tak tahu betul ke tak. Kita dalam hidup ni kita ada dua jenis balong. Yang pertama hak jenis suka dengan kita. Hak ni buat kok mana pun dia suka. Satu, hak tak suka. Pak Long, orang tak suka dekat kita ni Pak Long, buat lagu mana pun dia tetap tak suka. Jadi tak payah ambil tahu sangatlah hai orang ni. Orang nak kata kat kita, mampu pergi kat dia lah. Pak Long kalau tak mau orang kata kat Pak Long jangan hidup. Lah saya bagi contoh kat Pak Long. Pak Long tak kacau orang. Pak Long satu manusia yang taat dengan Allah. Subuh Pak Long main semayang. Habis subuh tak makan kok kedai, Pak Long balik makan di rumah. Pak Long duduk di rumah, Pak Long zikir, Pak Long baca Quran, buat kerja-kerja kat rumah. Lepas tu keluar pergi cari barang dengan bini balik. Lepas tu qailullah.
Lagi 5-10 minit nak masuk waktu Zuhur, Pak Long mai semayang Zuhur, mayang habis mayang Pak Long balik baca Quran di rumah sampai asar apa semua, mai masjid mayang, habis masjid balik rumah duduk dengan anak bini, mai maghrib habis kuliah dengar kuliah apa mayang Isya balik. Pak Long tak kacau orang. Soalan saya, ada orang kata kat Pak Long? Ada orang kata tak Pak Long? Kata. Tu dia tu. Mayang apa cukup buat dia ingat dia masuk syurga dah, mau tak jaga hubungan dengan orang. Pula dah. Tuan tengok tu, jenis manusia tak hati bergui dengan orang. Kot dia nak pergi ikut kita pergi minum kopi ke apa dah, balik. Ni dia duduk pintar rokok dulu. Allah, buat abang betul abang kat dia lah. Hidup kita ni Allah tak nak bubuh atas muka bumi. Tu. Don rokok pun hak kawan, temakau pun hak kawan, lighter pun hak kawan. Memang pandai mendatang ni. Nama dia apa? Tutuh tadi ni, hak ni. Tutuh ni, duduk cakap pandai ni dalam kampung. Kawan tak kacau hang pun. Kawan tak kacau hang pun. Dia main semayang, dia balik. Dia main semayang, dia balik. Yang hang duk kacau dia apa siapa? Tu saya nak abang kat Pak Long. Mau Pak Long nak kira dengan orang ni mampu Pak Long mampu. Jangan duk peduli ingat dengan orang. Nombor 3. Terakhir dan penutup malam ni. Apa dia Ustaz nombor 3? Kita nak tenang atas muka bumi ni Pak Long. Benda nombor 3 Pak Long kena buat apa dia? Pak Long kena jadi manusia yang hati bersyukur. Bersyukur dengan Allah, berterima kasih dengan orang. Mulut ni Pak Long berat sangat ke nak sebut alhamdulillah? Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus salihat. Berat sangat. Berat sangat. Apa pun kita nak minum lepas minum alhamdulillah. Makan alhamdulillah, syukur ya Allah. Bagi rezeki untuk aku makan dan bagi aku rasa sedap lagi makanan ni. Alhamdulillah ya Allah. Berat sangat. Dengan manusia berat sangat ke? Terima kasih. Berat sangat ke Pak Long? Terima kasih. Minta maaf, terima kasih. Dua perkataan ni berat sangat ke? Istighfar dengan puji Allah berat sangat ke? Astaghfirullahalazim. Paling kurang alhamdulillah. Berat sangat ke? 3 benda ni Pak Long nak. Yang pertama Pak Long kena rapat dengan Allah, nak tenang. Yang kedua Pak Long jangan duk peduli ingat dengan orang. Jangan duk peduli ingat. Hubungan dengan manusia ni Pak Long jaga bagi elok-elok Tapi jangan duk ambil tahu sangat. Kalau Pak Long nak ambil tahu semua pasal orang, Pak Long jadi wakil ayat. Padan gaji ada. Ni mak dia nak ambil tahu. Oh dia bercerai lah no. Oh. Bini duk elok betul bercerai no. Oh. Ni duk gosip pula. Loh. Orang kalau nak ni curang pun pi mall, ni pi klinik no. Oh. Mampu pi kat dia lah Pak Long. Hak nak tampak muka dia pun bini dia. Pasal apa kita suka ambil tahu orang? Kita suka ada orang ambil tahu kita. Tak salah, tak syok kan? Orang ambil tahu kita. Jangan nak ambil tahu orang. Yang ketiga Pak Long, apa dia? Kena jadi manusia yang hati bersyukur dengan Allah. Inilah Nabi kata, kalau hang nak jadi manusia yang hati bersyukur, kena ada sifat dalam hidup ni berpada-pada. Mudah-mudahan Pak Long, apa yang saya sampaikan pada malam ini, apa yang saya utarakan pada malam ini, mudah-mudahan yang pertama-tamanya ada manfaat untuk diri saya dan ada manfaat untuk kita bersama insya-Allah. Di Pak Long jangan kalut di mana Pak Long duduk Ustaz. Depa akan edak satu amalan saya nak bagi kat Pak Long, bekal untuk Pak Long bawa balik pada malam ni. Kita baca doa, lepas tu kita end live kan dan kita end record kita punya kuliah pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.